Okay, so kembali lagi bersama Trustmatic Auto Benz. Okay, so hari ni kita sebiji W Top 5 dengan masalah coolant leaking Coolant leaking Ini memang common issue lah. Okay, untuk Mercedes ke, BM ke, Volvo, apa-apa kereta pun sekalipun. So kita ketemu dan sistem coolant dia kebanyakannya menggunakan barang tada, plastik gang. So macam kita kat belakang tuan hari ni lah. Ni W Top 5. Ni enjin M264. Okay, enjin model facelift punya enjin lah. Alright, so enjin ni dia datangkan dengan satu masalah Kebanyakan bahagian coolant dia adalah diperbuat daripada material plastik. So bila dah cukup 5 tahun, 7 tahun, okay, memang bahagian plastik tu dia akan uzur ataupun dah tua lah kan. Barang tu dah lama, dia akan jadi wear and tear lah dan dia akan mula merekah. Okay, sama macam kereta yang ada kat tuan belakang kita ni. Okay, so kau tengok ni. Okay, ada nama dia coolant flange, ada nama dia coolant feed line lah. Okay, ni adalah barang dia. So dia duduk, benda ni duduk dekat blok direct tau. Benda ni plastik duduk direct dekat blok enjin korang lah. Alright. So, dia datangkan masalah ni. Kalau kau tengok ni adalah bahagian plastik flange ataupun bahagian penyambung plastik dia. Okay. Dan masalah bocor dia lah, bocor kat area sini lah. Okay. So, sekarang ni untuk part replacement, macam kita pernah cerita sendiri lah sebelum ni. Part replacement ni ada banyak option. Okay. Dia ada original punya option, OEM punya option, aftermarket punya option lah. Okay. Contoh macam barang ni original plastik. Okay. Ada OEM punya material pun sama kat plastik ataupun aftermarket. Yang besi lah orang kata. Besi ke alloy kan. Alright. Untuk model Mercedes, untuk model ni, original replacement part dia didatangkan dengan besi tau. Nampak ni? Kau tengok ni Ni part nombor Mercedes tau. Okay? Part replacement yang original ni didatangkan dengan material besi. So, kenapa nak tukar yang plastik balik? Betul tak? Okay? So, kepada korang pengguna-pengguna Mercedes W Top 5 kat luar sana, okay, model-model facelift lah. Okay? Model facelift, enjin M264. Korang kalau dah pakai kereta korang 5 tahun, 7 tahun, tak pernah kena benda ni, tak pernah kena benda ni rosak, kita advise buatlah sebagai preventative maintenance, tukar dengan yang besi, geng. Okay, kepada korang yang nak buat replacement part ni, yang berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, boleh roger kita orang Trustmatic Auto Benz. Ataupun untuk korang, bulan 4, bulan 5 nanti, boleh stay tune, tunggukan kemunculan Trustmatic Auto Benz di nilai impian, geng. Apa Roger? Gas.